Assalamualaikum, kembali lagi dengan Nabisa Catering. Hari ni saya nak ajarkan resepi kaldu urunde. Ada juga yang panggil keti urunde. Yang ni sejenis manisan. Korang kena tonton video ni sampai habis. Jangan skip ya. Okay, kita sangai kacang hijau 1 kilo ya. Sangai tanpa minyak. Okey, kalau macam mana kita nak tahu kacang hijau ni siap? Kita akan rasa bau wangi kacang hijau dan juga kacang hijau ni dah keperangan. Kacang hijau dah siap sangai. Sekarang kita biar dia sejuk. Kacang tanah sebanyak 250 gram ya. Kacang tanah ni perlu sangai sehingga bau kacang tanah yang wangi semerbak. Kacang tanah ni kita biarkan sejuk ya. Bijan putih sebanyak 60 gram. Sangai tanpa minyak juga. Kacang tanah ni kita perlu ramas, lepas tu buat macam ni untuk buang kulit. Okey, kita blender kacang hijau asin, lepas tu kacang tanah asin ya. Kacang hijau, kacang tanah dah siap blender. Bijan pun dah blender, tapi bijan ni perlu blender kasar. Sekarang kita nak buat gula merah. Gula merah sebanyak 2 cawan ya. Air sukat cawan yang sama sebanyak 1 cawan. Sekarang kita perlu masak gula ni dia sehingga berbuih. Nanti saya akan tunjuk dalam video. Kita perlu ambil air dalam satu mangkuk. Dia kena jatuh macam ni. Dia duduk setempat, dia tak cair. Dia tak larut dalam air. Gula dah siap, tapi kita kena sediakan air untuk kita double boil. Sentiasa nak kita simpan gula tu sentiasa cair. Masukkan sedikit garam dan campur sekali bijan putih. Kita perlu asingkan sedikit nanti untuk kita salutkan dengan kaldu tu. Okey, air dah mendidih. Sekarang kita letak air gula tu sekali dengan kuali untuk kita double boil. Sentiasa gula ni akan cair. Kalau kita tak buat macam ni, nanti gula ni akan keras. Yes. Okey, kita kena gaul sikit demi sikit. Kita masukkan dalam 2 sendok tu dalam bekas lain. Lepas tu kita ambil air gula. Campur dengan sekali dengan yang ni. Lepas tu kita kena gaul dengan sudu dulu. Sebab dia panas. Sebab dia panas. Okey, tadi kita dah gaul dengan sendok. Sekarang dia dah suam. Kita boleh buat bulat. Ni dah buat 2 tadi. Tangan dah cuci. Kena tekan. Tekan, jadikan satu ball. Sebiji macam lemon lah. Okey, lepas tu tepung kering ni kita kena gaul.